Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buka oyster. Kita nak buat special chili. Sekarang ni saiz XL. Kita ada dua jenis saiz, XL dan juga L untuk oyster. Okey, kita dah siap potong. Ini kita punya oyster dah siap potong. Kita akan taruh salt je sebelum kita siap steam. Paste untuk special chili. Untuk paste ni dia ada rasa sedikit pedas dan juga manis lah. Memang sesuai. Kita steam. Okay, jom. Okay, kita steam oyster ni selama 5 minit. Tu kita boleh angkat. Okay, dah siap dah pun. Okay, dah siap. Ini kita punya special chili untuk oyster. Cheese bake, kita ada mentah punya lah. Untuk mentah kita bagi lemon ataupun Thai sauce. Okay. Dah siap. Sekarang kita packing untuk customer. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye bye.